Kepada mereka yang sedang berazam untuk diet, tinggallah kenangan sahaja. Tak apa, teruskan azam anda tapi jangan lupa #azam bersama Tulin. Okay? Sambil-sambil anda berazam untuk diet tu, jangan lupa untuk letak jus, tak sky juice, letak buah, air buah, semua boleh letak dalam tumbler Tulin ni. Sebab tumbler Tulin ni boleh tahan panas dan sejuk selama 8 jam. Boleh bawa pergi mana kursus, pergi dating, pakailah tumbler Tulin, letak dalam car holder, cup holder. Terima kasih admin, tolong betulkan cup holder. Maklumlah tersasul-sasul kan sebab nak azam tapi tak diet. Sedih. Okey, tak apa, kita berjumpa lagi. Jangan lupa dapatkan tumbler Tulin di butik Tulin dan juga di TikTok Tulin, tulim.shopmy, ataupun website Tulin yang akan diisi oleh admin sebentar lagi. Okey, jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam podcast Tulin yang sentiasa diserikan oleh Hanim. Tak adalah, diserikan oleh tudung-tudung Tulin. Kita ada 200 jenis tudung atau jenis color untuk Tulin. Kita ada shawl, kita ada bawal. Masing-masing ada 200 color. Banyak tak? Banyak. Ya Allah, pening. Tapi jangan risau, biar Hanim seorang je yang pening. Sebab Hanim akan pilih tudung-tudung ni untuk setiap kali podcast. So, kepada anda yang nak dapatkan hijab Tulin seperti Hanim pakai sekarang ini, boleh sahaja pergi ke butik Tulin di Bandar Bandar Bangi. Ataupun rasa macam malas sangat nak jalan, nak bergerak, nak parking dan sebagainya, dapatkan di TikTok tulin.shopmy, ataupun pergi je ke Shopee Tulin Shop. Ataupun rasa macam malas sangat-sangat nak tekan tu pun rasa malas, tak apa. Admin kita tinggalkan link ataupun website untuk mereka terus pergi ke website Tulin. Baik, kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe podcast Tulin ini kerana kita sentiasa memberi manfaat kepada anda, kepada wanita khususnya mengenai isu semasa, isu masyarakat dan sebagainya. Hari ini Hanim suka sangat dengan tajuk ni, azam. Rasa azam apa? Bukan azam bukan azam baki ke? Bukan. Ini adalah azam diet. Dah tertunai ke belum azam yang tahun lepas? Ke bawa sampai 2025 ni? Mesti ramai yang bawa-bawa kan, tapi tangguh-tangguh. Tak apalah, jomlah kita sama-sama azam diet bersama dengan Tulin. So, untuk hari ini Hanim bersama dengan Puan Shazaliana, pakar permakanan kita yang akan berkongsi macam mana nak diet dengan betul, kita katakan. Tapi sebelum tu kita nak minta Puan Shazal perkenalkan diri dahulu dan apakah job scope untuk pakar permakanan ni sebenarnya. Okay, first of all, terima kasih kepada Hanim dan juga Tulin lah sebab invite saya pada hari ini. InsyaAllah saya rasa topik ni sangat penting sebenarnya. Ya, sebab ini memang bukan isu kecil, isu besar sebab half of Malaysian actually overweight dengan obese. Okay, so benda ni sangat-sangat penting lah. Kita perlu increase the awareness itself kan. So, saya perkenalkan diri. Sebelum saya cakap panjang-panjang kan ni, saya ni pantang dia bagi mic, nanti memang tak boleh stop kan. Okay, boleh bagi dua lah. Okay, so saya perkenalkan diri, saya Shazaliana. Saya merupakan nutritionist, degree and master in nutrition dari Universiti Putra Malaysia, dan saya sebenarnya ada bidang perkhususan dalam bidang orang kata kesuburan dan pregnancy lah, fertility and pregnancy nutrition. Okay, so almost 10 years dalam bidang ni. And then dah almost 4,000 klien dah yang kita dah handle. As saya sendiri pun adalah co-founder for Jom Sihat Diet Center. Jom Sihat Diet. Jadi dalam 4,000 tu ramailah yang dah tertunai dietnya. Ya, dia tanpa orang kata bersusah payah lah nak kata kan. Stress ada, sampai nangis-nangis tak dapat nak turun berat ke apa. InsyaAllah dengan cara yang betul sebenarnya boleh tertunai azam yang bukan sekadar azam je lah kan. Ya, betul. Yang orang kata berulang-ulang lah daripada tahun-tahun sebelumnya. So kita nak break the cycle. Tak tahun ni, tahun depan kita bawa. Ya, kenapa Kenapa nak boleh kena jadi? bawa azam ni? Baik, sebelum tu kita nak tahu dulu, kenapa pentingnya diet ini untuk seseorang individu, seseorang manusia itu sebenarnya? Okay, diet ni kita nak cakap bukanlah turun berat tau. Sebab orang fikir diet je turun berat. Kan, so diet is macam mana kita makan, apa yang kita makan. Okay, so sebab kita selalu relate kan, diet tu berat, tak semestinya you nak naik berat pun you diet, you nak maintain you berat pun diet. Is not berat badan, tapi untuk macam mana kita nak orang kata
sihat dan berfungsi dengan baik lah, tubuh badan kita berfungsi dengan baik. Okey. Kan contoh macam kita, macam kereta lah kan. Kita ada enjin kereta, ada minyak ni lah kan. So same things, kita pun perlu bergerak, kita perlu, orang kata badan kita bekerja, jantung kita nak pump, kita nak berjalan, semuanya memerlukan nutrisi. Memerlukan tenaga lah. Bila cakap tenaga ni, it's about calorie. Kan? Daripada pemakanan kita. Ya, kita ada dua jenis nutrisi. Kita ada makronutrient and micronutrient. Okay, yang makro tu lah kita panggil kalori lah, yang bagi kita tenaga. Okay, micronutrient ni biasanya untuk macam mana badan kita kekal sihat, apa tu, dari segi orang kata berfungsi dengan baik lah, vitamin dan minerals lah, micronutrient ni. Tapi malangnya orang Malaysia, masalah dia ialah kekurangan mikronutrien dan terlebih makronutrien. Okey. Apa tu micronutrient dan makro ni? Sebab kalau saya mungkinlah kita kata tak belajar sepenuhnya faham kan apa maksud dia sebenarnya tu. Yang basic lah kan. Kita tak nak lah cerita lebih-lebih kan ni. Nanti pening pula kan. So kita makronutrien kita ada 3 lah. Yang ni ramai orang, saya rasa orang tahu lah, itu karbohidrat. Ya, kita ada lemak dan juga kita ada semua protein. Tiga-tiga ni penting. Kita perlu ambil ketiga-tiga ni. Bukan orang kata dish salah satu, semata-mata nak turunkan berat badan. Tak kena, wajib perlu tiga-tiga ni. ada ketiga-tiga ni. Dan kita ada recommended percentage, berapa banyak kita perlu ambil karbo, berapa banyak ambil protein, banyak lemak kan. So macam micronutrient pun sama juga. Kita ada RNI, recommended nutrient intake. Kita ada tahu berapa banyak iron, berapa banyak kena ambil, zinc berapa banyak kena ambil kan. Tapi masalahnya kat Malaysia ni kita tengok kita terlebih kalori, terlebih makro. Ya, selalunya kita ni kantoi dekat karbohidrat dengan lemak lah. Nasi bukit, kuah banjir. Itu memang resepi lah orang Malaysia lah. Itu yang kat belakang tu tak ada lah. Okay, tapi memang ini sinonim lah. So kita nak, macam mana kita nak break the cycle lah actually kan. And then micronutrient pula sebabkan kebanyakan antara kita kekurangan pengambilan sayur dan buah-buahan. Ya, sebab ramai budak-budak tak suka makan sayur. Belum cakap budak lagi lah. Kerana mak budak pun masalah juga. Sayur. Kan. Itulah kita pun kena jadi role model lah. Kan? Baik. Tapi bercakap mengenai diet ini, saya kalau kita faham diet, kita tak boleh minum manis, kita tak boleh makan nasi, kita kena makan mungkin buah. 6 bulan lah makan buah. Jadi macam mana nak diet, betul-betul nak diet sebenarnya? Kira yang seimbang lah kan. Macam mana kita nak tahu. Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Semua tak boleh makan lah. Itulah berbalik kepada azam tadi lah. Kenapa azam you tak pernah tertunai? Sebab apa? Sebab ada banyak, bukanlah kata tak perlu buat azam kan. Cuma masalah orang selalu buat kesilapan bila nak buat azam tu. Selalu dia terfikir je, okeylah aku nak kurus tahun depan, nantilah 1 hari bulan aku start lah. Macam tu kan. Dia macam tak ada spesifik. Dia macam sekadar sedapkan hati. Niat je lah. At least ada daripada tak ada. Dia macam tu kan. Dia macam ada lah. Ramai yang buat macam ni kan. Okay, dia tak ada spesifik. Itu yang masalahnya. Dia tak ada, orang kata, willpower tu pun sebenarnya. Dan kebanyakannya orang, dia tak cukup dengan rasa nak kurus sebab nak cantik, sebab nak raya. Itu je lah. Sampai situ je lah, sampai raya. Lepas raya, selalu kalau yang macam ni, apa dia akan cuba buat? Dia akan buat diet yang ekstrim. Sebab dia nak cepat. Apa, 2 bulan je lagi kan nak raya, contoh. So dia buat diet yang drastic. Adakah tak boleh? Okay, kita tengok balik. Okay, cuba kita bayangkan ada 2 orang. Seorang ni, dia dua-dua ni kiranya berat badan sama, tinggi sama, semulah dia punya muscle sama, otot sama, dia punya lemak sama. Tapi yang si A ni, dia aim untuk nak turun berat slowly. Yang si B ni nak cepat. Mungkin ada certain event ke kan, so dia nak cepat. Okay, so biasanya A ni dia akan pilih jalan yang orang kata, okeylah tak apa, aku start smaller. Kiranya betulkan apa yang dia paling orang kata obvious sekali. Contoh, masalah aku ialah kurang manis. Apa tu masalah? Terlebih air manis lah cerita dia. Kan? Kita kena reflect. Setiap individu ada struggle dia sendiri. Betul. Ada masalah dia sendiri. So, kita pilih satu-satu dulu. Okay? Bukan nak buat semua benda sekaligus. Okay? So, kita start small. Okay, contoh dia dah, nak kurang portion dulu. Okay, dia buat kurang portion, start exercise, kan? And si B ni pula, dia nak cepat punya pasal, dia teruslah, orang kata, cut semua benda. Ada lagi nasi kan? Secara drastik. Kan? Dia macam, puasa lah. Sekali sehari je makan.
Sebab cepat kan? Mm-mm. So apa yang jadi kat badan kita waktu ni? Okay, kalau untuk yang CA ni, bila dia slowly, so badan dia akan first of all, dia akan cuba bila berlakunya calorie deficit. Calorie deficit ni pengurangan kalori kan. Bila berlakunya kekurangan kalori ni, badan kita akan notice kan, kurang daripada biasa ni. So badan kita akan ambil glycogen. Okay, dia ambil glycogen daripada orang kata hati kita. Glycogen is Glycogen ialah gula lebihan untuk store kalau ada emergency apa-apa. Bila badan kita kurang makan, dia akan ambil gula tu untuk jadi tenaga. Kita panggil glycogen. Okay, so bila dalam few hours kita deficit, dia akan start gunakan lemak pula. Okay, untuk bakar. Tapi kalau yang CB tadi yang buat extreme diet, okay, dia akan start bukan saja orang kata bakar, dia akan bakar keseluruhan glycogen. Okay. Macam habis dah, stok emergency. Tak ada dah. Tak ada. Badan kita pun terkejut. Kenapa ni? Pasal dia ni tengah kebulur agaknya. Starvation mode. So badan kita akan switch okay, to starvation mode. Dia akan reserve kita punya orang kata lemak. Okay, dan dia akan bakar otot. Okay. So end up you akan lagi rasa craving lagi melampau. Okay, you akan rasa macam lagi lemah, lesu. Tapi mungkin you akan puas hati sebab you akan timbang berat. Waktu tu je lah. You berat turun ni. Tapi sebab you kena faham, glycogen ni dia punya structure tu dia pegang air. So bila you hilang glycogen, somehow you akan hilang air sekali. So that's why you turun berat, you turun banyak sekaligus. Kan? Tapi yang berbeza yang first ni, muscle dia reserve. Kiranya dia tak terkesan, masa dia tak orang kata kecut ke apa kan. So and then dia pula buat exercise. Bila dia buat exercise, metabolism dia tu stay. Okay, so even dia tak duduk dia buat apa-apa pun, badan dia bakar macam biasa. Tak macam yang CB tadi. Yang drastic tadi tu. Yang drastic tu, dia duduk pun dia susah nak turun berat. Sebab metabolism dia dah drop. Dia punya pembakaran kalori tu dah drop. Sebab badan dia ingat dia kebulur, kita tak boleh bakar banyak-banyak. So metabolism akan drop. And then biasanya yang CB ni, orang yang buat drastic ni, dia susah nak sustain that kind of diet. Betul. Kita nak cari diet ni lah part of lifestyle yang kita boleh amalkan sampai bila-bila. It's not 2 minggu, sebulan. Lepas tu dari balik lah. Lepas tu naik balik berat. Dia macam tu. Macam yo-yo kita panggil. Tapi kenapa setiap kali kita dah kurus kan, dia macam lagi terus naik cepat. Kebanyakan kawan-kawan saya macam tu juga. Kenapa? Saya bertanya sebab kita dah tak ada benda ni, tiba-tiba bila makan je mungkin seminggu nak kurus tu punyalah susah. Nak berat tu dalam sehari 2 boleh naik. Sebab kebanyakannya dia dalam situasi B. Di mana dia punya metabolism dah rendah. Sebab dia kurang sangat makan, tak ikut keperluan badan. Okey, kita semua ada orang kita panggil BMR, basal metabolic rate. Maksudnya bodoh-bodoh pun kita duduk saja ni, kita buat apa-apa pun, badan kita still perlukan 1200 kalori contoh. Okay, sebab dia ikut pada tinggi you, berat badan you. Dia setiap orang berbeza-beza lah. Okay, korang boleh just google je BMR calculator, ada bersepah. Okay, so bila dah tahu, masalah orang kita ialah kita kurang makan daripada BMR tu lagi. Tu yang jadi starvation mode tadi. So badan kita akan reserve, metabolism kita akan lagi drop. Okay, so jadi elok-elok 1,200 badan kita boleh bakar, dah jadi lagi rendah. So bila kita dia akan buatkan jadi senang stagnan, static berat tu. Okay, and then bila kita dah give up diet tersebut, sebab diet tu selalunya akan buatkan you lagi stress. Yes, sebab kita dah kita macam terlalu ketat capai apa yang kita nak. Yes, and then you dah capai, and then okay lah, that's it, you makan macam biasa balik. Bila makan macam biasa balik, badan you dah metabolism dah drop. Okay. So that's why dia naik lebih daripada sebelumnya. Tapi kalau nak diet, memang kena makan je ke ataupun kena bersenam? Sebab saya baca je komen, macam mana you diet dapat kurus ni? Oh tak, I makan je. Oh tak bersenam? Tak pun. Ada yang macam tu. Okay, dia macam ni it's all about calorie in dengan calorie out tau. Okay, dia macam ni. Contoh macam saya kata tadi lah, kan kita requirement kita satu hari kita kena ambil 1,400 kalori contoh. Tapi untuk turun berat, kita selalu suggest penurunan kalori tu antara 250 hingga 500 kalori. Okay, so
bila kita dah kurang-kurang kalori kan, barulah kita dapat turun berat. Bila kurang daripada kita exercise, kira kalori in tu kurang, kalori out lebih. Okay. Turun berat. Kalau kalori in tu lebih, kalori out kira kurang bergerak, Okay. jadilah naik berat. Kalau duduk sama, makan sama, kira kita makan 1,400, kita bakar pun 1,400, maintain lah berat. Dia macam so macam kalau nak cakap pasal berat badan, of course makan je cukup, tak perlu nak bersenam. Tapi kalau kita fikirkan untuk sihat dan nak boost metabolism kita, supaya kita tak susah-susah nak diet tapi badan kita bakar dengan baik, ialah kita kena increase kita punya muscle, otot kita, dengan bersenam lah, dengan strength exercise, dengan banyak bergerak pun sekalipun. Itu pun dah membantu dah. Oh yes, membantu Ya, ni kita panggil non-exercise punya lah activity yang boleh bantu boost your metabolism. Lagi berkesan sebenarnya daripada you buat exercise. Exercise ni maksudnya dia structured punya activity kan. Exercise kita recommend roughly seminggu 150 minit sahaja untuk cardio lah. Cardio exercise ni macam yang melibatkan orang kata pergerakan jantung lah, basically macam lari kan. Tapi kalau strength dalam lebih kurang 50-80 minit seminggu pun dah mencukupi dah. Even naik tangga pun kira exercise pun. Nak cakap pasal naik tangga kan, antara nilai kita panggil MET lah, nilai tu di mana yang paling terbakar lemak, sebenarnya naik turun tangga bersama bebanan. Bukan naik kosong bawa badan ya, tapi naik turun tangga memang antara top punya exercise yang bakar lemak, dia adalah bakar kalori efficient lah. Okey, kita boleh turun tangga lepas ni tak payah pakai lift masing-masing lepas ni. Boleh Hana mana Hana? Turun tangga lepas ni kita tak pakai lift. Tapi ikutlah umur juga kan. Ikut umur, okay. Kalau kita mak ayah kita dah lutut tu dah ketat dah, takkanlah kita suruh naik tangga. Yang muda-muda jangan pakai lift Baik doktor. Doktor pula. Ada dia doktor pula. Itu Sasul pula dah macam tengah konsult pasal ni kan, pasal diet kan. Tapi kita nak jemput dulu Puan Syazah. Sambil-sambil kita nak diet tu dah. Ya, betul. Ada inspirasi sebenarnya di depan ni. Terus saya tengok tadi, cantik betul-betul. Ini adalah tumbler daripada dulu. Design kita ada 19. Cantik. So siapa-siapa yang berazam untuk diet? Ya, betul. Sebab saya selalu advise, salah satu cara sebab orang masalah diet ni, dia kurang minum air. Okay, kita minum air sekarang. Okay, 8 gelas hingga 8 gelas lah at least kan. So biasa je saya akan advise klien saya, cuba cari botol yang buat you semangat minum air. Macam cantik macam kan? Tuli ni cantik kan. So ini salah satu cara lah juga yang boleh buat kita boost semangat kita lah. Tapi kalau sehari tu je lah minum tak ada. Macam sebab saya ni memanglah nampak cantik, tapi hari tu je lah. Dia dah tak ada dah diet lepas tu. Ya, sebab dia bukanlah semata-mata satu point je lah kan. So berbalik pada, saya boleh teruskan ke ni? Boleh. Okay, bercakap tentang air masak. Jujur saya pernah seminggu saya tak minum air masak. Faham? Saya memang gila manis. Saya pun nak jujur jugalah. Dalam kita jujur banyak-banyak benda cukup minum air lah paling susah untuk saya. Dan banyak-banyak makan sayur, kurang goreng-goreng kan. Air, masalah saya lah air. Sebab kita macam tak rasa haus pun. Macam tu. Mungkin sebab tu azam kita tak tertunai. Tadi it's about habit actually lah. Sebab bila cakap pasal diet ni kan, dia habit. Kita bukan robot tau. Okay, hari ni nak diet, esok kita nak berubah. Terus boleh berubah lah. Kita bukan magic macam tu kan. Kita manusia. So kalau sebenarnya kalau you betul-betul memang willing, memang semangat nak orang kata turun berat, you tak perlu tunggu pun 1 Januari. You tak perlu tunggu pun hari Isnin, 1 hari bulan, setiap bulan baru tak perlu nak tunggu. Kalau you betul-betul dalam hati you, mindset you memang nak turun berat. Okay. It's all about your mindset. Bercakap tentang makanan untuk diet. Saya macam ada portion lah, nasi suku-suku separuh kan. Kalau itu yang saya tahu. Saya tahulah, tapi saya tak buat pun. Saya melebihi daripada sayur. Yes. Sebab suku-suku separuh. Kenapa itu adalah amalan diet daripada pakar pemakanan sendiri ataupun macam mana? Ya, betul. Diet suku-suku separuh adalah memang kita recommendation daripada Ministry of Health KKM sendiri. Okay, sebab itu yang paling relevan, yang paling orang kata ikut pada recommendation. Macam saya kata tadi, makronutrien ada peratusan dia. Okay. Untuk banyak dari research menunjukkan kalau kita makan karbohidrat dalam lebih kurang 50 hingga 60%,
Okay, kalau kurang pada tu boleh tingkatkan risiko kematian, mortality rate. Okay, kalau terlebih pun risiko kematian juga melalui penyakit-penyakit NCDs lah. Okay, so itu dari segi karbohidrat. Kalau protein pun kita galakkan ikut pada berat badan lah, 10 to 15% macam tu. Okay, kalau fat dalam lebih kurang 30% macam tu. Okay, itu lingkungan kita sarankan lah biasanya kan. So bila kita orang biasa faham tak bila saya cakap macam tu? You boleh imagine tak berapa banyak you kena makan? Tak. Bila saya cakap beratus-beratus tu. Makan je lah. Kan tak boleh nak imagine kan. So that's why lah kita come out dengan pinggan suku-suku separuh. Supaya lebih praktikal. Kan ya, sebab daripada teori tu saya cakap tadi tu, macam mana you nak jadikan dia praktikal. So dalam bentuk pinggan tu. Okay, yang belakang tu tengah ambil nasi tu boleh kot suku-suku separuh je. Tak adalah. Tapi hati kita sayur. Nak sayur. Okay, macam mana kita nak suka? Okay, ni kat kedai makan ni, dengan beratur ramai ni, kejap saya nak ambil suku-suku separuh. Macam mana nak kira tu? Okay, dia macam ni. Okay, kalau untuk sayur, okay, dia sebenarnya kan macam azam tu lah kan. Saya selalu cakap macam ni. Kita start dengan benda yang biasa saya nampak. Daripada kita kurangkan benda-benda yang kita selalu makan, it's better kita tambahkan benda yang kita tak biasa makan sebenarnya. Itu masalah orang. Sebab bila saya perasan, orang ada diet dekat nasi contoh. Okay, tapi dia tak cukupkan sayur. So end up dia lapar. Sebab sayur tu fungsi di fiber bagi kita rasa lebih kenyang bila kita kurang makan nasi contoh. Bila kita tak cukup satu portion tu yang jadi tak balance tu. Okay, boleh cakap pula berapa banyak kena ambil tu. Sayur, kalau sayur yang dah dimasak, at least 4 sudu makan. Cukup tak 4 sudu? 4 sudu makan. Boleh tak bagi yang pinggan kat belakang tu? Cuba kira sikit 4 sudu. 4 sudu makan. 1, 2, 3, 4 cukup tak? Kan 4 sudu. Okay, kalau untuk nasi sebenarnya bergantung pada individu. Biasanya kalau perempuan 2 sendok rata. Rata bukan bukit Okay, 2 sendok rata. Alright. Okay, tapi kalau untuk perempuan biasanya 2 sendok rata lah. Tapi lelaki boleh jadi 3 sendok. Dia ikut pada berat badan lah. Okay. Tapi masalahnya saya selalu emphasize sebab nak cakap ni kan Nim, 95% orang Malaysia tak cukup makan sayur and buah. Saya salah seorang juga. Tak makan sayur. Saya hanya makan carrot. I see. Kenapa tu? Sebab daripada kecil? malas ni nak masak sayur. Okay, so that's why bila kita dah tahu apa punca dia, sebab malas. Okay, why not kita try option dengan benda yang memudahkan. Tomato cherry, kan? Something yang tak perlu dimasak. Salad, kan? Ulam. So kita kena figure out apa benda yang menghalang kita daripada buat benda tu. Ya kan? So and then that's why kita buat sikit-sikit lah. Perubahan tu macam saya kata, kalau contoh nak turun berat azam baru pun, you tak terus cakap okay, I nak turun 20 kg tahun ni. Sebulan kita nak sebulan nak turun turun 20 kg. You nak naik berat pun tak ada sampai 20 kg sebulan kan. So yang realistik yang kita cakap 500 gram hingga 1 kg seminggu. So up to 2 to 4 kg a month. Itu yang realistik. Okay, so biar realistik. Dan bila you buat azam tu, you kena cakap juga macam mana nak bagi you turun tu. You kena instead of you focus on outcome sahaja, contohnya 2 hingga 4 kg sebulan, macam mana cara dia untuk you achieve 2-4 kg? Adakah you go sampai orang kata mendalam macam tu bila buat azam? Tak. Biasanya orang tak buat. That's why we need coach. Yes. Kena. Dia sebenarnya macam ni lah. Ikut pada individu. Yes, of course bila ada coach, you ada nutritionist and dietitian, you ada support group, semuanya membantu. Okay, Syazal sebagai pakar makanan nutritionist. Macam mana you bantu you punya pesakit, bukan pesakit, klien, yes. Okay, biasanya saya akan buat personalized meal plan. Personalized sebab saya kena faham dulu apa struggle dia, apa dia punya work schedule. Kan dia punya jadual sendiri. Ada orang kerja shift lain. Ada banyak juga orang kata medical doctors, saya punya klien, kiranya yang kerja di hospital memang tak ada masa. Contoh kan, yang memang di grab apa yang ada saja kan, fast food contoh, that's why. Yelah, ada juga doktor yang terlebih obes walaupun doktor. Ya, sebab kan masa kan situasi. So kita as nutritionist, kita kena faham benda-benda yang menyebabkan yang menyebabkan dia menghalang lah untuk dia makan secara sihat tu sendiri. So bila kita dah figure out kan, and then kita fahamkan dia benda perkara ni, and then dia pun sedar benda tu, dia kena aware juga masalah tu. Kalau dia tak rasa benda tu masalah,
So kita kena juga orang kata reverse balik dan orang kata step yang sebelumnya bagi dia sedar dululah. Kan sebab kita setiap klien dia berbeza-beza juga kan. Dia punya tahap orang kata kita panggil state of changes lah. Dia nak change tu, dia betul ke nak berubah? Ataupun dia hanya macam niat je. Adakah dia betul nak berubah sebenarnya ni? Kan? Macam tu lah. Sebab benda ni habit saya kata kan. Bukan je benda yang boleh ubah serta-merta. So you start small, tapi yang penting consistent. So you memang akan sentiasa pantau you punya klien. Kita dekat Jom Sihat, kita memang pantau secara harian. Kita, hari-hari tanya dia ke WhatsApp? Ya, betul. Hari ni makan apa? Berapa pinggan? Kita berapa nasi? dia. Kita akan minta dia. Okay, maksudnya kita akan provide lah meal plan. Kita akan provide semua tu. Tapi hakikatnya tak semua orang pun boleh buat meal plan tu. Okay. Kan? Ada orang kat luar, ada orang kadang dimasak, kadang semua tu kan. So kita akan biasanya kalau boleh ikut, tapi memang dia kena orang kata reply kita lah. Kita akan tanya every orang kata meal lah, breakfast, lunch dengan dinner. Kita akan okay, kalau breakfast dia dah macam ni, okay, it's okay. Okay, lunch nanti you kena tambah ni. Supaya dia tak ke laut dalam. Ya, sebelum dia dah lemas di laut dalam, selamatkan dia dulu. Sebab itu masalah orang, selalu lemas di lautan dalam. Baik, saya akan terus call Syazal lepas ni. Tolonglah selamatkan saya. Kembalikan semula azam diet saya yang tertinggal 2 tahun lepas. Okay, baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Azam Diet bersama Tulin. Tulin, your hijab colour expert. Ada warna, ada raya. Mempunyai lebih 250 warna tudung bawal dan shawl dengan pelbagai pilihan warna yang boleh menyelesaikan masalah anda. Tudung di Tulin diperbuat daripada material premium cotton voile dan premium chiffon dengan warna yang di-custom menyebabkan koleksi tudung kami lebih istimewa. Pilihan tudung bawal bidang 47 dan tudung shawl dengan panjang 1.8 meter, plain ataupun printed, kedua-duanya ada di Tulin. Jom membeli belah di Tulin Bangi Central. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Hi, welcome back to Tulin Podcast. #Azam Diet bersama Tulin. Okay, ada hashtag baru untuk tahun ni ya. Azam Diet tau. Okay, ingat diet, okay? Right, tapi sebelum tu Hani nak invite kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, jom pergi ke butik Tulin. Okay, weh sahaja butik Tulin di Bandar Baru Bangi. Okay, kita beroperasi jam 10 pagi sampai 7 petang. Dekat sana masuk je nampak 200 jenis colour shawl dan bawal, dan anda akan nampak juga tumbler, jute bag, lanyard dan sebagainya. Okay, kita sambung semula perbincangan diet kita bersama dengan Syazal. Okay, tadi kita dah bincang suku-suku separuh, berapa macam nak diet. Tapi, okay, apakah makanan-makanan yang kita boleh makan untuk diet sebenarnya? Adakah benda macam lemak, minyak, nasi lemak ni tak boleh makan pun untuk diet ke macam mana? Okay, saya selalu cakap macam ni lah. It's all about balance and portion size. Okay, tapi untuk dapat the disiplin, itu yang susah sebenarnya. Kan, untuk kita disiplin untuk kawal portion tu sebenarnya lah. Kan, so tak ada satu makanan orang kata you ambil terus jadi you tak sihat, terus sakit. Satu makanan you ambil terus sihat, tak ada juga. Dia tak ada pun term, sebenarnya kita tak boleh guna term superfood. Okay. There's no orang kata term untuk superfood sebab semua makanan tu ada fungsi dan kebaikan dia sendiri. Yes. Okay, it's all about balance lah sebenarnya. Okay, sebab itulah melainkan biasanya lah masalah kita tengok rata-rata nak kata situasi kat Malaysia lah. Kita ambil statistik menunjukkan orang Malaysia sekarang ni masalah dia lebih kepada SSB. Kita panggil SSB lah sugar sweetened beverage. Banyak start minum air manis. Ya. Yeah. Okay, nombor 1. Nombor 2 ialah on fast food and processed food. Okay, nombor 2. Tapi bukan Malaysia je lah. I think memang whole world pun memang masalah sekarang ni. Okay, itu yang biasa saya emphasize on. Okay, and barulah saya akan pergi nombor 3 tentang sayur lah. 5% apa cerita? 5% je cukup makan sayur dengan buah ni. 95% dah cukup. Bila cakap cukup ni, maksudnya setiap kali makan ada 4 sudu sayur yang dah dimasak, ataupun kalau ulam 1 kecawan. Kalau ulam yang tak dimasak, 1 cawan. setiap kali makan. Okay, and then 2 kali makan buah-buahan sehari. Buah apa-apa pun. Buah apa-apa pun. Okay, so
of course lah buah ada portion lah, berapa banyak you boleh Yes. ambil. Ada yang ikut pada jenis buah lah kan. Contoh kalau macam apple sebiji sekali makan. Okay, kalau macam pisang, macam pisang emas yang kecil tu 2 biji tu. Tapi kalau macam pisang yang besar sekali makan sebiji. Kan durian 2-3 ulas ya, bukan 2-3 biji ya. Harap maklum. Itulah benda-benda macam tu lah kan yang kita kena tahu. Tapi masalahnya biasa saya akan emphasize on jangan fikir banyak mana. Start je makan dulu. Sebab masalahnya kita tak makan pun buah hari-hari. Itu masalahnya sekarang Ya, kan. sampai ada kata macam okay, tak payah makan, jangan makan lah. Kita dah rasa macam tu yang jadi macam terlalu cakap drastik tu. Ya, so and then sama juga kalau kita memang tak pernah makan sayur kan, macam Hani makan carrot je. Tak adalah saya suruh Hani hari ni kena makan 12 sudu juga. Nak tak nak. Mungkin lari lepas tu Ya, kot. tak nak lah. Tak nak lah buah Syazan Tak ni. nak lah makan Syazan ni tu. Makan sayur dah bersudu pula dah. Kena torture dah kan. So dia kena, kalau boleh kita set target yang memang kita mampu buat. Janganlah kita tahu memang aku tak mampu buat ni. Kan? So kita start dulu. Okay, at least lah aku try seminggu satu minggu tu satu sayur baru, jenis sayur baru. At least adalah aku Sayur-sayur cuba. yang membantu untuk kita katalah untuk balancekan balik diet kita ni apa? Biasa nampak brokoli Brokoli? Is it Okay. Selalunya yang kita galakkan yang orang kata ikut kalau kita rasa macam nak cepat kenyang, kita ambil yang insoluble fiber lah. Selalunya dekat sayur berdaun hijau. Yang kurang kalori. Okay. Sayur berdaun hijau. Tapi sebenarnya lagi baik kita pelbagai jenis sayur. Sebab setiap colour ada nutrien yang berbeza. dia bukan colour mata-semata Bukan sayangku. Okay, macam carrot kan. Carrot tinggi dengan beta carotene, dengan vitamin A. Okay, dia warna oren kan. So kalau warna kuning, tinggi dengan vitamin C. Kalau warna hijau, tinggi dengan chlorophyll. Kalau warna purple dengan anthocyanin. So every single colour tu ada different of kind of antioxidant. Okay, so that's why kita kena pelbagaikan kita punya source of fiber lah. Okay, so that's why lah at least start lah mana-mana pun. At least you start. And then bila you dah dapat tempo, you dah dapat konsisten, and then you try lah lagi dua jenis sayur pula lah minggu ni. Macam tu. Tapi kalau makan sayur tu tak kisahlah masak macam mana pun. Itulah. Macam ni tau. Of course, cara masak tu sangat mempengaruhi. Tapi saya akan cakap aim you sekarang ni. Kalau aim you memang baru nak start makan sayur, just do anything tapi you makan sayur. Okay. And then barulah kita dah fikir, dah biasa makan sayur ni. Barulah kita start fikir, dah tahulah dah boleh konsisten ni. Okay, try jenis masakan pula. Okay, sebab memang tak dinafikan kalau sayur-sayur yang warna hijau ni especially sebab dia tinggi dengan vitamin B. So vitamin B ni bila kena haba, kena terlampau lama, panas sangat, dia memang hilang lah. Okay, so that's why kita galakkan orang kata tak macam panas sangat lah, kiranya tumis sikit-sikit dah. Kan, tapi ada sayur macam tomato. Okay, tomato dia ada lycopene. Okay, lycopene ni lagi lama you masak, lagi tinggi lycopene. Lagi hancur tomato tu, lagi tinggi lycopene dia. Lycopene is stand for what? Lycopene is dia yang ada antioksidan, dia untuk mata, untuk jantung. Okay, yang ada dalam biasanya sayur yang buah-buahan warna merah. Okay. Okay, so and then dia pun bagi you natural MSG taste. So faham. Yes, Sebab so tu mamak banyak guna tomato dalam kuah sebab sayur. itulah join lah Jom Sihat dia. Sebab kita tolong ajar you macam mana cara masak dalam masa yang sama. Orang kata reserve the nutrient lah, preserve the nutrient itself lah, supaya you dapat all the nutrient kan. Macam tu lah. Okay, tapi saya pernah tak dibenarkan untuk makan sayur macam timun is considered as sayur? Buah. Ya, timun sayur. Sayur. Okay, timun, kangkung, apa lagi? Kata sayur-sayur yang berangin. So saya tak dibenarkan untuk makan macam tu. Is it betul atau tidak? Pakar pemakanan kita? Alright, memang kadang-kadang tu lagi kalau lepas pantang kan. Saya makan ni, nanti angin kan. Okay, dia taklah 100% tak betul tau. Okay. Sebab sebenarnya dia bergantung pada individu. Mungkin macam orang zaman dulu kan, dia macam makan ni Aziz kembung lah perut. So dia pun advice orang lain, jangan makan ni kan, nanti kembung. Tapi sebenarnya untuk dia saja. Sebab benda ni ada orang memang sensitif pada kita panggil high food map, FODMAP, makanan yang terdiri, yang kita nak kata ditinggi dengan kandungan prebiotik. Okay, yang menyebabkan orang kata dia lebih fermented lah. Okay. So yang menyebabkan orang kata kita rasa bloated lah biasanya. Okay. So, tapi tak semua individu
ada simptom sebegini. Okay, biasanya saya akan advise untuk combine dengan probiotik juga. Okay, ni cerita pasal probiotik dan prebiotik pula ni. Memang kita cakap pasal nutrition ni memang dia Kita masuk sekali. berepisod-episod saya rasa. Tak apa, itu kita sambung. Tapi bolehlah Syazah terangkan sikit mengenai probiotik. Okay, sebab sekarang ni dah memang tengah hype tau. Apa tu, even in research field pun kan, orang semua kata, okay, sekarang ni kita dah jumpa satu benda yang kita panggil gut and brain exist, di mana berapa tapa orang kata bakteria dalam perut ni mempengaruhi kita punya kesihatan mental. Sebab sekarang ni kan isu depression, anxiety sangat meluaskan. So apa yang kita perasan pun, even kat center kita ada buat test tau, di mana kita ambil dia punya najis, stool dia, and then kita analyse, tengok memang most of yang ada masalah MDD, kekurangan certain strain of bacteria, bacteria baik lah. Okay, so bila kita tengok balik, memang consumption sebabkan nombor satu, orang Malaysia kurang makan sayur buah. That's why explains a lot lah, kan. And then that's why masalah orang kata metabolik macam diabetes tinggi, sebab ini semua due to kita punya bakteria juga. Okay, so berbalik pada benda yang basic tu, cukupkan sayur supaya source of prebiotik cukup, and probiotik ni kita boleh dapat kebanyakannya daripada yogurt, daripada benda-benda diperap lah, tempe. 1 gram tempe ada 10 bilion probiotik. Tapi saya tak suka makan tempe. Ya, tapi sebab itulah tak semestinya tempoyak boleh. Kan? Tempoyak? Ya, tempoyak durian tu? Ya, tempoyak pun ada probiotik. Kimchi pun ada probiotik. Tapi dinasihatkan tak perlu banyak-banyak pun ya. 1 sudu pun dah cukup ya. Sebab masalah kat situ pula, kalau terlebih sodium pula, masin pula. Kan? Cukup sekadar ada boost kita punya bakteria, and then kita bagi makan. Prebiotik ni lah makanan daripada probiotik tadi. Ni faham ke? Saya harap semua faham. Okay, saya faham tak faham, kita nak berehat seketika sebab sebenarnya makan sayur sekarang. Kita kembali selepas ini. Korang, masa raya ni siapa je tahan tengok lemang, ketupat, rendang, juadah raya yang lain? Dan mesti ramai yang kat luar sana tu diet pun dah lari. Tak apalah, berat badan tu boleh turun balik. Yang penting tudung sentiasa on point kan. Sebab itulah Hana excited sangat dengan new arrival tudung tulen ni. Sebab potongan dia lebih cantik, kain dia lebih lembut, dan yang paling penting boleh tutup segala angle pipi kita yang bulat-bulat ni. So kalau korang yang mana yang nak mencari tudung untuk open house nanti, korang boleh check out sekarang. Jomlah back to Kak Hanim. Hi, welcome back to podcast Tulini yang sentiasa diserikan oleh Hanim Nadia. Tak adalah saja je. Diserikan oleh Tulini hijab dan juga tumbler yang Hanim tengah pegang sekarang ni. Sangat cantik, sangat menawan, sangat bunga-bunga kita kata, yang boleh anda bawa pergi ke kursus ataupun berjumpa dengan pakar pemakanan anda seperti Puan Syazah sekarang ini yang kita bawakan di studio untuk membincang mengenai tentang azam diet. Dah ada azam kan? Jom kita dengarkan macam mana kita nak teruskan diet kita. Baik, ada soalan juga mengenai intermittent fasting yang semakin popular ni. Jadi adakah benda tu memang semua orang sesuai untuk lakukan IF ini atau bagaimana? Okey, nak kata semua orang sesuai tu susah lah, sebab memang tak ada satu diet yang sesuai untuk semua orang. Memang tak ada. Okey, melainkan nanti saya share lah pasal nutrigenomics. Itu pasal DNA lah, diet menekan DNA. Tapi IF ni kalau ikut research, yes, IF ni dapat bantu untuk turunkan berat badan. Ya, mampu untuk orang kata bagus untuk insulin kita lah, lebih efektif, kurangkan insulin resistance. Cumanya IF ni dia sebenarnya bukan diet lah, sebab dia cut, dia ada eating window. Dia ada macam waktu mana puasa, mana waktu makan. Basically kita as a Muslim, kita memang dah ada puasa kita. Betul. Kan? Puasa sunat kan. Tapi sebab IF ni selalunya diamalkan oleh orang start from western lah, culture which is dia tak ada puasa, so dia start IF lah. Kan? So memang IF ni terbukti sebab berbalik kepada formula yang basic untuk turun berat, calorie deficit. So bila you kurang cut eating window, you cut orang kata waktu you makan, you akan kurang lah makan kan. So bila ada research lah, yang strong research, yang bila kita orang kata kita panggil systematic review research, we compare
Group A dengan group B, satu buat healthy eating lah, just balance, count calorie, dan di compare dengan orang buat IIF. Dua-dua result dia sama. Dua-dua dapat turun berat macam biasa, kan, dapat turun berat dengan baik kan. Cuma dekat group yang B ni banyak drop out rate, di mana dia tak boleh nak konsisten. Dia tak boleh nak teruskan. So bagi saya nak buat IIF boleh, cumanya ikut pada you. Kalau you rasa macam okay, you boleh konsisten, dan teruskan. Cumanya jangan buat lama-lama. Selalu saya advise 16-8 dah mencukupi. Okay, kalau you buat puasa IF yang terlampau panjang, kemungkinan besar you akan kekurangan nutrien. Masa sama rambut mula gugur, kan, kacau you punya period untuk perempuan, dia akan kacau you punya hormon. Okay, kita tak nak sampai macam tu sekali lah. Okay, maka calorie deficit tapi dalam masa yang sama cukup untuk keperluan badan. Baik, ada juga soalan yang datang kepada saya ini mengenai stevia. Nak diet-diet ni, tapi boleh ke guna macam stevia? Ada pelbagai lagi lah produk-produk yang kata-kata Bukan tak ada gula, tapi macam mana? Saya nak explain pun saya tak faham tak sebenarnya stevia ni. Stevia ialah sweetener. Alright. Dia bukan gula Dia bukan gula. Dia pemanis tiruan. Dia sebenarnya membantu. Kita ada dua jenis sweetener pemanis ni. Kita ada pemanis tiruan dengan pemanis semula jadi. Stevia ni pemanis semula jadi. Okay, monk fruit pemanis semula jadi. Kalau aspartam, neotam, okay, ni kategori artificial sweetener. What is aspartam and neotam? Artificial sweetener which dia bukan daripada natural source lah, daripada buah-buahan macam stevia daripada pokok. Okay, daripada daun. Ada macam monk fruit pun daripada buah. Okay, so kalau ni memang dia bukan daripada natural source lah. Okay, so kita may advise untuk orang yang baru nak start kurangkan manis contoh. Kan, kita macam saya kata lah, kalau you memang minum air manis pagi, petang, siang, malam, suddenly you terus tak nak ambil air manis, saya rasa you tahan 2-3 hari je kot. Dia macam menggigil lah. Dia macam tak dapat something. Itu panggil withdrawal symptom. Withdrawal symptom tu je rasa macam ada hypo. Padahal bukan hypo. You macam tak larat, you macam moody. Itu withdrawal symptom yang akan jadi kalau you buat drastically. Okay, so that's why biasanya saya akan advise untuk gradually, daripada 3 kali sehari minum air manis, you buat 2 kali sehari, ataupun you ganti dengan stevia. Okay, but at the end you kena try juga untuk orang kata kurangkan jugalah stevia ni. So biasakan diri kita tak ada bergantung nak rasa manis je. Tapi of course dia membantu dalam proses tersebut. Baik, ada juga soalan. Saya ambil soalan-soalan belakang je lah untuk sekarang ni. Mengenai ubat ataupun suplemen. Banyak sangat lah orang ni promote. Saya kurus dengan produk ini, saya kurus dengan suplemen ni. Macam mana tu? Kalau ada kan, saya rasa memang kita guna dah. KKM dah guna dah. Kita memang tak adalah isu obesity satu dunia. Kalau betul lah memang produk tu. Tapi kebanyakan produk-produk atau ubat ni betul-betul membantu ke bagaimana sebenarnya? Kita ada beberapa jenis kategori lah. Kita ada meal replacement, kita ada orang kata appetite suppressant yang kita kurangkan selera makan, kita orang kata fat burner. Suplemen ni, kategori-kategori lah suplemen ni. Okay, at the end it's about your punya intake juga, daily intake kan. Cuma yang ni mungkin membantu proses tersebut sedikit sebanyak. Okay, so you tak boleh 100% bergantung pada suplemen tersebut semata-mata. Okay, at the end it's about your habit. Kena juga cuba. Cuma ini mungkin suplemen lah you punya jenis tu. Kan, cuma nak cakap pasal suplemen ni, kalau ikutkan kita hanya advice pada 3 golongan biasanya. Okay, yang bukan untuk turun berat lah. Kira suplemen, any suplemen lah yang you nak ambil untuk kesihatan ni. Ibu mengandung, okay, ibu mengandung memang perlukan extra macam folic acid, semua kan. Memang you memang kena ambil lebih. Okay, orang yang elderly, yang orang tua yang mungkin ada masalah dengan tak boleh nak mengunyah kan, dah tak ada, orang kata ada masalah untuk penyerapan nutrien. Yang ketiga ialah memang dia dah buat test, dia micronutrient deficiency, memang kekurangan nutrien. Itu orang yang perlukan. Tapi kita sebenarnya yang tak ada masalah, tak ada tergolong ni, kita boleh je dapatkan semuanya daripada our natural diet lah. Our punya. So sebab at the end it's all about kita punya balance. Bila ada research tu menunjukkan kalau kita ada kategori yang di mana bila dia dah makan suplemen, dia rasa macam tak perlu untuk dia makan sihat. Sebab tak apalah, alamak hari ni tak makan sayur, tak apalah, kau ambil ni je. Makan je suplemen. So dia akan menyebabkan dia menghalang daripada untuk orang kata
makan secara seimbang lah. So kita tak nak benda tu. Should be dia bukan the main. Dia hanyalah the second or membantu fill up the gaps je. Bukannya jadi main thing. Baik, tadi kita dah bercakap tentang gula, right? Okay, nak kawal manis kan. Untuk saya, saya kalau kata seminggu tu boleh kata memang takkan minum air kosong. Satu, and saya suka sangat makan benda manis, terlalu kerap. Okay, walaupun saya nampak saya kurus ke? Yang belakang nampak saya kurus ke? Kurus. Okay, angguk kurus. Tetapi saya punya berat dia tidak sama dengan saya punya tinggi. So macamnya saya terlebih manis. Bukan kat muka lah, dekat badan pun terlebih manis juga. Tu. Jadi macam mana nak kawal manis ni? Tak boleh Syahzal, ya Allah. Nampak donat susu tepi jalan tu pun saya nak. Walaupun dia saya rasa macam no, diet. Jadi dia cakap suami, sayang boleh tak singgah kejap? Dia takkan sampai dekat azam tu, tak sampai pun. Faham. Bukannya Hani seorang je sebenarnya. Sama. Ramai yang macam ni. Sama ke tak? Saya tak ada pakar struggle. makanan tak adalah. Tak ada. Saya tak ada masalah dengan manis sangat. Saya lebih masalah orang kata jujur je kan. Lebih pada orang kata masing-masing goreng-goreng. Itu saya lah. Dia manis saya boleh control lagi. But saya ada banyak klien yang macam Anim lah. Ya, yang di mana orang kata tak boleh control sugar intake. Sebab apa tau? Memang secara orang kata kita cuba pandang balik, bila you ambil sugar, dia akan increase you punya dopamine tau. Happy hormone. Yes. That's why bila you cut terus, you tak nak ambil, you punya badan tercari-cari mana pergi dopamine yang biasa you dah diterima tu. That's why you akan jadi macam tak senang duduk. Okay? Gelisah. So that's why untuk cut tu, that's why you kena tak boleh drastic. Okay? So kita selalunya advice orang kata at least ada target, weekly target. Okay, buat target. Kalau boleh you buat dulu 3 hari pertama macam food diary. Apa you makan, you take note, and then you baru perasan banyak ni rupanya I makan. Kau selama tak sedar pun benda tu. Kalau you tak keep track list pun. sebab you tak keep track pun kan. Bila you sedar, okay, I have to do something kan. Satu lagi ialah mungkin buat medical check up juga, salah satu cara untuk you rasa. Sebab kita memang advice setahun sekali, at least 6 bulan sekali sepatutnya you kena buat medical check up lah. Okay, untuk you punya gula especially. Nombor 2 lah. Okay, and then you boleh guna formula 90-10. Ini saya selalu advice untuk klien saya. 90-10 tu maksudnya 90% you makan sihat lah. Kiranya kurang minyak, tak nak manis kan. And 10% you enjoy apa yang you suka. 10% contoh kalau you punya calorie intake 2000 satu hari, so 200 kalori tu you makanlah donat you nak tu. Kan? You macam it's all about balance actually. You kan nak strict semua benda kan. Okay. Lepas tu satu lagi, jangan ambil benda-benda tu, benda-benda yang manis lah, benda-benda yang kita tahu macam tak sihat ni kan, tinggi kalori ni. Jangan ambil time perut kosong. Sebab apa? Okay, sebab bila perut kosong, okay, memang badan you perlukan glukos. Okay, you tengah lapar ni, lepas tu you pula ambil makan makanan yang tinggi dengan gula, kita panggil high glycemic index lah. Okay, dia akan menyebabkan you punya insulin ni hormon yang tukarkan gula jadi tenaga ni. Okay. Bila kita makan insulin tu, badan kita terkejut. Macam asal sekali masuk banyak sangat kalori ni, gula ni. Dia terkejut. Sebab kalau kita macam makan yang low glycemic index macam buah kan, dia masuk slowly tau, dia tak terkejut. Dia bagi salam dulu. Dia terus kalau gula makanan tinggi dengan orang kata yang high glycemic macam donat ke kek ke pastry ke, okay, kita makan terus naik macam nak. Okay, badan kita macam terkejut, macam kelang kabut. Dia pun macam otak kita kita macam pankreas keluarkan insulin. Banyak sangat gula ni. Dia pun kelang kabut buat kerja. Okay, so bila dia kelang kabut, insulin pun naik mendadak. Kita panggil insulin spike. Okay, bila insulin ni spike, okay, dia buat kerja terlampau laju tau. Sampai satu tahap habis gula tu dah. Kalau kita makan benda yang tak tinggi glycemic index, dia buat kerja slowly. So sentiasa je ada supply tu tau. Tapi bila kita yang makan tinggi gula tu, dia buat kerja cepat sangat sampai habis supply tu at one time. And otak pun akan cakap, dia ni lapar lagi ni, dah habis dah gula. So that's why you akan tak cukup makan satu donat je. Faham tak? Padahal kalori donat tu sama je dengan nasi. Kan, padahal you kenyang lagi makan nasi lauk kan. Sebab kan, itulah. Sebab otak you akan suruh, ni lapar lagi, suruh dia makan lagi. So you akan makan lagi. That's why jangan makan terperut kosong. At least you dah alas perut kan, at least you dah ada orang kata nutrient, dah gula dah stabil. Lepas
Dah habis makan, baru you tanya balik, lapar lagi tak? Kan, macam okay, kalau lapar you main teringin, okay, go for it. Kan, tapi at least you jangan makan time perut kosong. Dan untuk tak makan time perut kosong, jaga waktu makan. Sebab kalau you tak jaga waktu makan, memang you akan teringin macam-macam. Saya lah yang tak jaga waktu makan tu. Itu kesilapan nombor satu. Breakfast saya adalah lunch. Lunch saya adalah tengah malam lebih. Cakap pasal tengah malam, kalau boleh jangan makan lewat lebih pukul 9 malam Okay, tadi di awal Syazah dah cakap, Syazah juga adalah pakar dari segi kesuburan. Ya, betul. Betul. Jadi untuk mereka yang tengah TTC ni, confirm diorang sedang mencari makanan-makanan yang untuk menambahkan kesuburan. Sebab ialah kita nak kata tak jumpa doktor tu adalah juga kan kita tak konsak dan sebagainya. Betul. Jadi apakah makanan yang sesuai untuk meningkatkan telur dan juga kesuburan wanita dan lelaki ni? Okey, secara umumnya lah, sebab sebenarnya bergantung pada individu. Kalau orang tu ada masalah PCOS, PCOS, endometriosis, semua tu ada orang kata spesifik lah makanan. Tapi secara umumnya, diet yang paling orang kata dapat tingkatkan kesuburan mengikut kajian, ini apa yang saya praktikkan pun ialah Mediterranean diet. Okay, Mediterranean diet ni diet yang emphasize on omega 3, okay, tinggi dengan ikan. Okay, diet Mediterranean ni sebenarnya dia punya orang kata star dia ialah olive oil sebenarnya, minyak zaitun. Olive oil. Minyak zaitun. So, tapi kita orang Malaysia kan tak biasa pun makan minyak zaitun ni. So, at least 1 sudu sehari pun dah mencukupi Ya, lah. saya pernah makan, saya rasa macam tak sedap. Kan, so macam instead of janganlah makan macam tu je. Macam letak as dressing ke. Okay, sebab kita masalahnya ialah orang bila dia tambah lemak baik ni, omega 3 ni lah lemak baik lah. Kategori lemak tak tepu, poli kita panggil, polyunsaturated fat. Masalahnya bila dia nak tambah lemak baik ni, dia tak kurangkan benda-benda lemak yang tepu, lemak trans. Itu lemak-lemak goreng-goreng, benda-benda yang tak kata kurang sihat lah kita kata kan. Okay, so advice saya ialah increase omega 3 banyak dekat olive oil. Okay, olive oil actually mufa lah. Okay, and then ikan. Okay, Ikan jenis ikan apa? biasanya yang tinggi dengan omega 3 ialah ikan kembung. Ikan salmon. Tapi Yelah, saya kata saya selalu suggest ni yang lebih sesuai dengan lokal lah. Betul. Kan? Ikan sardin, ikan tuna, ikan selayang, ikan siakap pun ada sikit sebanyak omega 3. Okay. And then banyak telur pun mengandungi omega 3. Okay. Biasanya kena cari telur omega. Spesifik Ditulis telur omega. telur omega. Ya, betul. Sebab telur omega ni dia memang ibu ayam tu diberi makan flaxseed lah yang menyebabkan telur dia ada orang kata tinggi dengan kandungan omega 3. Okay, selalunya kita tengok kualiti telur tu pun bila kita pecahkan tu, telur kuning di color golden, kalau oren-oren tu lagi bernutrien lah. Kalau pucat tu maksud dia kurang nutrien. Maksudnya saya memang tak suka makan telur kuning Telur kuning pula tak suka. Kena tak makan apa, lah ni lepas dia ni. kena personal ni. Kita kena tengok ni. Okay, so itu omega 3 lah. Alright, dan satu lagi, yang ni saya sebut omega 3 ni dalam bentuk DHA. Tapi kita ada juga omega 3 daripada tumbuhan, iaitu kita panggil ALA yang ada dalam chia seed. Okay. Chia seed pun boleh ambil dalam 1 sudu je. 1 sudu kecil, 1 sudu besar cukup dah satu hari. Sebab 1 sudu chia seed tu pun kalori dia dah macam 1 sendok nasi lah. Okay, so jangan makan banyak-banyak jugalah kan. Cukup sekadar ikut keperluan lah. Letak dalam air kan. Nak tumbler cantik ni. Ya, pada tumbler Ya, tu ni letak boleh dapat. air, letaklah chia seed sikit kan. Dia boleh buat you rasa kenyang jugalah sebab ada fiber kan. Okay, and then satu lagi ialah omega 3, ALA, DHA, and then polyphenols. Polyphenols ni kita boleh dapat daripada buah-buahan berry sebenarnya. Tapi olive oil tu pun ada polyphenols. Dark chocolate ada polyphenols. Okay. Dark chocolate yang gulanya tak ada lah kan. 70% lah. Okay. Janganlah 100%. 90% bukan pahit kan. 70% pun dah okey dah. Okay, ambil dark chocolate pun ada polyphenols. Okay, and then apa lagi? Macam coenzyme Q10 lagi satu. Okay, coenzyme Q10 ni kita dapat daripada daging merah lah biasanya. Okay, cumanya kita tak berapa galakkan ambil daging merah terlalu kerap. Seminggu sekali 2 dah cukup dah daging merah. Sebab daging merah ni pro-inflammatory, boleh menyebabkan keradangan. Okay, so tak boleh makan banyak sangat lah. Okay, so ini antara yang biasa kita advise. Okay, selain daripada diet yang seimbang lah. Okay, itu yang
kena pelbagaikan, kebanyakan lagi dalam diet tersebut. Untuk Alright. kalau yang baru nak start TTC. Untuk TTC lah. Okay, baik. Yes. Dan kita dah pun sampai di akhir perbincangan. Sebagai penutup, okay, Syaza, nasihat kepada yang nak meneruskan ni, yang terus tak terus je azam diet ni, tak ke mana perginya azam mungkin tahun 2026, 2027. Apakah nasihat yang sesuai untuk kami yang berazam nak diet tapi tak diet-diet ni? Okay, kita kan sebenarnya kena tahu sampai bila kita nak teruskan macam ni. Bila what turning point? Tunggu kita sakit ke? Kan nak tunggu kita, sebab ramai orang tak appreciate kesihatan sampailah dia tak ada nikmat kesihatan tu. Okay, so jangan kita jadi salah seorang daripada itulah, sebab kita tengok statistik memang itulah yang berlaku sekarang. Okay, so find your big why lah actually. Tapi big why tu sekadar big why kalau you tak ada emotion dengan dia. Yes. Kan, kalau you tak ikut dengan emotion tu sekali. Contohlah, ada orang dia kata sebab kan orang keliling kata, kan, sebab itulah dia buat rasa membara nak berubah. Kan, so selagi you tak ada big why tu support dengan emotion, selagi tu memang tak jadi pun. Okay, so kalau takkanlah tunggu sampai ada big why kot. Betul. At least you start somewhere. Okay, macam saya kata, start at least benda yang nampak kecil tapi you consistent. Okay, jangan dream orang kata nak terus turun 20 kg. Okay, start small but consistent. Cari support group. Kalau tak boleh, carilah guru, mentor, kan, nutritionist dan dietitian kalau boleh, yang memang bantu you dengan cara yang betul lah, bukan cara yang merapu-rapu. Itu yang end up you akan balik semula ke cycle yang lama. Yeah. Dia macam yo-yo, macam patah balik. Kita tak nak. Sampai tak jadi juga. Okay, so it's time meet your nutritionist and dietitian lah. Yes, dan jangan lupa jumpa Syaza ya, selaku anda punya pakar pemakanan. Mak, terima kasih Syaza atas perkongsian yang saya rasa macam kita kena sambung lagi ni Azam. bukan sambung Azam, sambung lagi perbincangan. Okay, untuk mendapatkan lagi memberi manfaat kepada mereka di luar sana nak berdiet dengan cara yang seimbang dan mendapatkan tubuh badan yang lebih sihat dengan diet anda. Baik, InsyaAllah Syaza, kita berjumpa lagi di lain hari, di lain episod, mungkin bercakap mengenai pemakanan yang lebih sihat. Tapi sebelum tu, kepada anda, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kita podcast Tulin. Dan dah ada kat Bangi tu kan, anak-anak pergilah butik Tulin. Tahu banyak lagi color-color tudung yang korang boleh cari. Macam Syaza pakai sekarang ni shawl daripada Tulin, dan Hanim bawal daripada Tulin. Kena colour. Cantik kan. Tumbler dia memang cantik untuk orang Boleh yang buat azam. balik, boleh Azam balik. untuk diet. Okay, lepas ni kita pergi beli Syaza. Ya. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.